Okey, Assalamualaikum. Aku nak share sikit lah kan dengan member semua tentang aku punya ayam tambatan lah dekat sini. Ayam tambatan ramai, tapi yang paling dia harapkan ada seorang lah. Itu nama dia Abemi orang dia, Abemi. Cuba bagi sedikit ucapan, Abemi. Ayam tambatan kodok kering dia. Tadi ucapan tadi. Ada benda bang. Biasa lah kita kerja offshore bulan puasa ni. Ya, gini lah. Buat kerja-kerja rehat pula. Buat kerja-kerja rehat pula. Agak rehat dia buat kerja rasa. So, itulah istilah kegembiraan yang ada kat sini lah. Bila kita cakap pasal kegembiraan ni bukan sekadar wang dan ringgit, tapi dia lebih kepada jiwa kita tu. Kalau jiwa kita boleh belajar menerima sesuatu, insya-Allah kita gembira. Gitu. Macam ni. Okey, genggam jangan lepaskan.